Kumpulan kami telah menjalankan Bengkel Cerapan Bintang Sinar UKM bertemakan SDG 4 Quality Education. Berikut merupakan ahli kumpulan kami: Muhammad Nazhan, Rishikan, Ahmad Mulkish Isadi, Muhammad Amir Ashraf, Muhammad Hafiz. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Program Cerapan Bintang Sinar UKM telah berjaya dilaksanakan dengan penyertaan yang sangat menggalakkan. Terima kasih kepada semua peserta yang telah bersama-sama kami menikmati pengalaman cerapan bintang yang memujakan. Kami berharap program ini dapat meningkatkan minat anda terhadap ilmu astronomi serta memupuk semangat kerjasama dan persahabatan. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut, anda masih boleh menghubungi Hans di talian 0169243607 atau Rishi di talian 0113605203. Objektif program ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan minat pelajar terhadap ilmu astronomi melalui pendedahan secara langsung kepada aktiviti cerapan bintang di waktu malam. Yang kedua, menyemai kesedaran tentang kepentingan sains dan teknologi angkasa dalam kalangan pelajar dari pelbagai latar fakulti dan tahun pengajian. Dan yang ketiga, menggalakkan interaksi dan kolaborasi antara pelajar melalui pengalaman pembelajaran luar bilik darjah yang menyeronokkan dan bermakna. Sebagai bukti pelaksanaan, hebahan bagi program Cerapan Bintang Sinar UKM telah berjaya disebarkan kepada para pelajar melalui beberapa platform seperti kumpulan WhatsApp. Hebahan ini bertujuan untuk mengajak pelajar menyertai program yang terhad kepada 20 orang sahaja. Maklumat lengkap berkaitan tarikh, masa dan lokasi program telah dikongsikan dalam setiap hebahan yang diedarkan. Respon yang diterima daripada para pelajar amat menggalakkan dan pendaftaran telah dibuka melalui pautan yang disediakan. Bagi memastikan kelancaran program Cerapan Bintang Sinar UKM, pelaksanaan awal dimulakan dengan proses pengumpulan data peserta. Peserta yang berminat untuk menyertai program ini dikehendaki mengisi maklumat peribadi mereka seperti nama penuh, nombor matrik, email pelajar dan tahun pengajian. Segala maklumat ini direkod dan disusun rapi untuk tujuan dokumentasi serta memudahkan komunikasi sepanjang program berlangsung. Berikut merupakan gambar semasa program. Seterusnya, kita beralih kepada maklum balas peserta. Boleh anda kenalkan diri anda? Saya Muhammad Negeri Kedua Sempat daripada Fakulti. Okey, boleh saya nak tahu apa yang anda dapat daripada program kami, iaitu program Cerapan Bintang Sinar UKM? Dapat kami, kita dapat belajar banyak jenis urut yang ada dalam Malaysia, terutama di kalangan Malaysia kami dan sebab hari dia berhenti dalam video dia nampak macam kali dekik, dan daripada urut itu kita nampak arah antara yang ada sekitar dia terkena arah. Okay, soalan kedua, apakah penambahbaikan untuk masa yang akan datang? Saya rasa in terms of peralatan bagi kita untuk kita nampak kan bintang tu. Yang kedua adalah tempat, sebab dari sini dia bangi ni dia banyak pencemaran cahaya, so kita nak tengok bintang tu clear ni tak dapat, mungkin boleh cari tempat yang lebih sesuai, mungkin balik surat tu. Soalan terakhir, apa harapan anda untuk program ni pada masa yang akan datang? Mungkin mixture tiga lah, jadi ramai orang untuk facilitate yang lebih baik, tempat yang lebih baik. Kita skill pun sebenarnya skill nak datang.